Kerana di antaranya, yang Nabi duk cerita orang Tino kita ni. Kaum ibu ni nak masuk syurga, Nabi kata ada 4 perkara. Orang puai kaum ibu ni nak masuk syurga, Nabi kata ada 4 perkara. Mana 4 perkara? Nabi kata iza shallatil mar'atu sholataha. Kaum ibu ni bila dia jaga semaya 5 waktu tak tinggal. Wasoma syahraha. Dan dia selalu jaga puasa di bulan Ramadan. Wahafazat farjaha. Dan dia mampu untuk nak jagakan kemaluan dia, faraj dia. Wa ata'at zaujaha. Yang keempatnya dia kuasa untuk mentaati kepada suaminya. Nabi kata qilalaha, dikatakan baginya, diroyakkan baginya di akhirat nanti, udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti. Kaum ibu mu masuklah syurga dengan sekira-kira syurga manakah yang kamu kandak. Hani nak ayat tu keramat orang Tino 4 perkara. Ingat molek malam ni nak ayat ni. Orang Tino ada 4 perkara boleh masuk syurga. Orang jatuh Nabi tak ada royak berapa perkara. Tapi orang Tino, kaum ibu ni ada 4 perkara untuk nak jadi ahli syurga Allah Ta'ala. Yang pertama, dia dapat jaga semaya 5 waktu. Semaya 5 waktu dia boleh jaga. Berarti semaya dia boleh jaga penuh. Dia tak tinggal semaya. Sakit ke, uzur ke, demam ke, dia tak tinggal semaya. Yang kedua, ibu-ibu yang jaga puasa di bulan Ramadan. Sebulan Ramadan dia tak tinggal puasa, kecuali dia uzur. Yang ketiga, Nabi kata kaum ibu yang boleh jaga kemaluan dia. Kaum ibu-ibu ni boleh jaga kemaluan dia. Maksud Nabi kata dia tak berzina dengan jantan lain, kecuali dia tidur, dia setubuh dengan suami dia saja. Dia tak lak orang lain masuk kosong. Orang Tino macam ni ahli syurga. Yang keempatnya ialah kaum ibu yang dapat taat kepada suami dia. Inilah 4 perkara yang Nabi cerita kata ibu ni berhak masuk syurga bila dia didapati 4 perkara. Hani ibu-ibu nak. Sebab tu besar. Besar sekali. Sebab tu semaya ni ibu-ibu tak boleh tinggal. Tak boleh kita tinggal semaya.